Sebelum nak tengok video tu, bolehlah tekan button subscribe, like dan share. Subscribe tu free je guys, free je. Korang tekan button subscribe tu dari merah ke kelabu. Kalau dah kelabu jangan tekan lagi, nanti jadi merah balik. Okey, tu je lah. Jom tengok video. Hai gang, jom kita review Ellen Baltan pula. Ni adalah kaiju yang kelima dalam line ni. Ni dalam bahagian depan dia 5.0 Ellen Baltan ada logo Bandai. Dan dia ada tulis kaiju Yohon Ellen Baltan. Dari bahagian tepi pula dia macam ni tulis 5.0. Lepas tu dari bahagian atas dan bahagian bawah sama je, ada corak design opening Ultraman Hayata. Kita tengok kat bahagian belakang kotak dia pun sama je macam kaiju sebelum ni. Okey, jom kita buka kotak dia. Dari bahagian hadapan ni kita akan nampak susuk tubuh Ellen Baltan, figure dia lah. Dari bahagian tepi ni pula nampak Ellen Baltan dan scene Ellen Baltan muncul di episod 2. Okey, kita tutup dulu sebab kita nak buka dia ikut bahagian atas, barulah kita boleh keluarkan figure dia. Dan bila kita buka kotak ni, kita akan nampak ada satu buku ni ada gambar Ultraman sedang berantam dengan Ellen Baltan bersama tim SSSP. Di bahagian belakang pula nampaklah Zitton, Redkin, Dodongo yang aku review sebelum ni. Dan ada nurse ni, nurse ni aku tak ada lagi. Ada satu je tak lengkap lagi. Di bahagian dalam pula kita akan nampak ada satu tim. Aku rasa ni tim Suburaya ke tim buat suit, aku tak tahu. Tapi ni yang aku tahu ni movie Mega Monster Battle Ultra Galaxy. Kat belah tepi pula ada gambar pakcik ni. Aku tak tahu siapa pakcik ni. Mungkin dia peminat Ellen Baltan kot, tak tahu kan. Kita tutup dulu, kita ketepikan dulu dan kita ketengahkan item yang bakal kita bakal review sebentar lagi sekarang lah kan. Inilah dia Ellen Baltan yang kita akan review. Tapi kali ni banyak dawai dari tepi, atas, bawah, semua kiri kanan ada. Kat belakang ni ada seletip ni. Kita kena buka dulu seletip ni dan barulah kita boleh buka, kita pusingkan dawai ni macam biasa lah kan. Aku tak tahu lah kenapa Ellen Baltan ni je yang paling banyak dawai. Yang kaiju sebelum ni tak adalah banyak macam ni. Kita tengok kat bawah pun ada. Kita tengok banyak makan masa nak pasang balik, nak simpan balik macam mana ni. Ni pak dawai kita tengok banyak gila kan. Korang pun boleh nampak macam nak pasang balik. Kita tengok plastik dia lagi. Aduh, nak simpan dia ni leceh ni. Jangan hilang sudah. Sekejap geng. Apa mak? Baru sampai. Okey, dah settle. Sekejap. Belum settle lagi. Ada lagi plastik kat tangan dia ni. Susah sangat, koyakkan je lah. Akhirnya settle juga. Kita buka bahagian-bahagian yang menyusahkan je tu. Okey, jom kita tengok detail dari bahagian muka dia. Tengok mata dia. Mata dia betul-betul detail gila nak mati. Kat bahagian kepala dia, detail dia, cat dia sangat-sangat lawa dan sangat-sangat kemas. Untuk bahagian badan dia, kalau korang peminat Ellen Baltan, korang akan puas, sangat-sangat puas dengan detail dia. Tengok bahagian tangan dia. Siap ada urat-urat kat bahagian ketam. Bahagian ketam Sorry, terover lah pula. Tengok detail dia, aku payung dengan lebih dekat kat bahagian tangan dia. Boleh gerak-gerak sikit macam ni. Kau jangan lupa Ellen Baltan ni pakai skirt, bahagian skirt kat belakang ni. Skirt ke samping ni. Tengok detail kat bahagian kaki dia kan. Memang tak fail lah. Memang betul-betul terbaik. Dan padu! Kat bawah tapak kaki dia tulis Bandai China 2009. Jom kita tengok artikulasi dia sikit. Kat bahagian tangan dia boleh gerak-gerak macam ini. Boleh gerak-gerak ke tepi kiri kanan macam ini. Supaya dia boleh buat gaya yang macam biasa dia selalu buat tu kan. Boleh lambai-lambai. Kat dalam ni tak ada apa. Macam tu je, kosong. Kat bahagian pinggang dia boleh pusing-pusing macam ni. Kat bahagian kaki dia tak boleh pusing. Bahagian bawah ni je boleh. Jom kita comparekan dia dengan Sofubi 65 inci. Inilah Sofubi 65 inci. Tinggi dia lebih kurang sama je. Aku rasa memang sama je kot tinggi dia. Tapi detail dia, tengok bahagian muka dia, bahagian mata dia sangat-sangat jauh berbeza. Paling ketara kat bahagian kaki lah paling aku titik beratkan corak dia. Kalau Yohyo ni memang detail gila nak mati. Kalau Sofubi ni asal boleh je. Kita terus ke bahagian belakang pula. Corak-corak dia sangat berbeza. Kosong macam tu je. Kat bahagian tangan ni, yang ni berurat, yang ni kosong je. Biasa-biasa je lah. Sofubi 65 inci kan murah je. Nak comparekan ni sebenarnya tak boleh nak comparekan sangat lah. Material dia pun Sofubi tapi macam keras sikit. Tak adalah sama macam Sofubi sangat kan. Okey, itu saja review aku untuk kali ni. Kaiju Yohon 5.0 Ellen Baltan. Dalam line kaiju ataupun alien siri Ultraman Hayata ni adalah alien yang paling aku minat sekali dari dulu. Dari zaman aku sekolah dulu, zaman kecil-kecil dulu. Aku dengan kawan-kawan aku panggil kaiju ketam lah, kaiju udang lah, macam-macam. Buat masa ni adalah kaiju yang terakhir aku review dalam line ni. Kalau ada rezeki aku akan dapatkan lagi seekor tu dah aku akan review. Okey, tu je lah. Bye. Bye.